Alright guys, episode pertama Canvas Game Core di Canvas yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Dan untuk episode pertama kali ni kita nak buat review game BioShock. So ni dia 3 game BioShock. Ni saya beli ni dekat Computer Exchange dekat IOI Steam Mall dengan MyTown. So tak jauh pun. Ada dua dekat, satu dekat Kajang, satu dekat Mid Valley. Anda boleh pergi. So kita akan fokus pada review. So kita mula dulu dengan game BioShock. Ini adalah game satu karya daripada Ken Levine dan Sean Robertson. Pronounce betul. But basically saya bawa game ni dalam casing yang sangat-sangat beautiful. Ini adalah edisi pengumpul ataupun collector's edition untuk BioShock. But basically dia walaupun macam kesan ni, tak apa lah. Ini sentimental value. Buka game ni anda akan dapat game dengan manual. Kita tengok manual, kita akan ambil yang bahagian yang necessary lah. Inilah dia Rapture, bandar bawah laut ataupun nak macam Atlantis lah dikatakan. Okay, macam ni dia dekat bawah laut kan, satu sosok yang bernama Andrew Ryan. Mereka nak buat bandar bawah laut macam Atlantis untuk tak nak hadap dengan dunia luar semua tu. Dan mereka buatlah tu macam bahan namanya Adam. Dan apa jadi daripada semua orang dekat Rapture tu, rakyat dekat Rapture tu memang dia katakan huru hara. Sebab Adam mereka dah jadi macam tak terkawal dah. Tak terkawal sebab mereka punya minda dah kena serap dengan Adam tu. Dan semakin banyak mereka consume Adam tu, semakin banyak mereka jadi jahat. So itulah dia plot BioShock yang dikeluarkan tahun 2007 dan ini lagi satu game yang paling terulung pada tahun 2007. Itu adalah BioShock yang pertama. Ini dia sequel pada BioShock yang pertama, iaitu BioShock 2. Rilis pada tahun 2010. Ini I guess dia ambil perspektif yang lain lah. Selain kita daripada orang, kita main jadi subjek Delta yang dipakai suit menyelam dengan drill tu. Basically kita masih lagi dekat Rapture dan kita hadap satu sosok namanya tengok lah aku story value tak ingat nama dia akhir dengan nama Lamb sebenarnya. Lamb. Oh ya, dekat sini ni dia tak tahu lah nama dia, tapi dia akhir dengan perkataan Lamb sebenarnya. Saya panggil dia Miss Lamb. Dan dia jadi protagonis, tapi dia tak protagonis, villain dalam game ni. So yeah, BioShock 2. Nah, kita ke BioShock Infinite, di mana game yang dikatakan dikira sebagai BioShock yang dikatakan dengan tona warna yang colourful lah. Kalau lihat daripada segi atmosfer mereka sangat berwarna dan terang. Tapi kalau dua BioShock ni dia macam gelap gelita macam dalam bilik gelap, tapi yang ni dia macam terang, sangat terang. Okay. Oh, satu lagi dekat belakang ni ada alternate cover. Ini adalah season pass untuk DLC. Ini manualnya.
Welcome to Colombia. Ya, District of ni Colombia ya, kayaknya Colombia itu negara ni Colombia. Ni anda main jadi Booker duit. Ya. Ini adalah ni game yang diimport, ni game yang import daripada Hong Kong, sebab kalau lihat ni dia punya ni ada English dengan Chinese, so yeah, great game for great deal. Saya sini ni RM35, ini RM20, yang ni RM20. Ni dekat CEX, yang ni dekat Mastatan, dekat Danau Kota tu. Anda boleh cari dekat Google Map, Mastatan, dengan appear di dekat Danau Kota, dekat sebelah dengan Maidin tu. So yeah, game BioShock, kita akan bagi rating. Kita akan bagi rating BioShock 1 9/10, BioShock 2 8/10, dan kita bagi BioShock Infinite pun 8/10 juga. Tak nak jadi bias. Saya tak nak bagi sangat ni dua-dua ni 10/10, tak. Kita bagi je dengan fair, dengan adil. So itulah dia episod pertama Canvas Gamecore. Kita akan berjumpa di episod seterusnya. Jangan lupa ikuti saya di Canvas Hive Media. Terima kasih untuk menonton. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.